Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada surat untuk pakcik. Ya, terima kasih. Apa benda ni? Oh, surat khabar harka. Oh, bagus ni. Oi, macam-macam cerita ada dalam. Oi. Hello, Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. Oh, Ayah apa khabar? Alhamdulillah lah, saya dua ni dibagi Tuhan. Ayah sihatlah. Ayah dah dapat surat khabar yang Harakah saya postkan hari tu? Oh, ini ayah tengah buka ni. Tengok, oi, apa surat khabar harkah. Oi, elok berita dalam macam-macam ada kisahnya. Oi, ni ayah tengah ni. Man baru langgan 3 bulan untuk Ayah. Jadi, mula minggu ni, Ayah akan dapat 2 kali setiap minggu. Ayah ucap banyak terima kasih lah. Boleh-boleh ayah apa ni tiap-tiap hari pun tak apa kalau kau tak ngantor. Baiklah ya. Kalau macam tu, Man langgan setahun untuk Ayah. Oh boleh. Saudara mara kawan dekat rumah ni ayah dah habis baca, nanti bagi dia orang pula baca. Dia maklumat ni semua orang dapat. Baiklah ya. Man rasa Man nak sambung kerja balik lah. Okey Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama, kita harus jelaskan bahawa Perdana Menteri sendiri telah memberi pengakuan, komitmen untuk memansuhkan akta ini. Akta yang diperkenalkan oleh penjajah Inggeris atas alasan melawan pengganas komunis. Tindakan Inggeris pada ketika itu tidak semuanya terhadap Inggeris, tetapi kepada pejuang-pejuang kebangsaan negara. Saya tidak faham mengapa setelah pengakuan oleh Perdana Menteri begitu tegas memansuhkan, bukan untuk meminta, masih dilaksanakan dengan sewenang. Dan ia, walaupun saya terima baik pengakuan bahawa tindakan itu tidak mengenal bulu dan siapa sahaja yang mengancam, menggugat ketenteraman awam, sama macam kenyataan penjajah Inggeris dulu. Apa kenyataan tokoh akademik tentang kritikan terhadap pelaksanaan pemerintahan itu menggugat ketenteraman awam? Apa tidak ada kenyataan-kenyataan lain yang dibuat oleh wakil-wakil di sebelah sana yang boleh ditafsirkan begitu? Saya tidak setuju kalau ada orang katakan ambil tindakan terhadap pemimpin UMNO ke MC. Saya tidak setuju menggunakan akta ini, karena saya menolak akta ini pada prinsip. Sudahlah, negara kita sudah matang dan tidak boleh digunakan dengan sewenang-wenang. Itu penjelasan pertama yang saya minta. Tetapi soalan ini ada kaitan dengan soal perkara yang saya sebut dalam soalan tadi, iaitu membantu Malaysia, jaminan Perdana Menteri untuk membantu Malaysia menjadi sebuah negara yang lebih demokratik. Tindakan diambil menyalahgunakan undang-undang warisan penjajah yang drakonian ini bukan sahaja menyalahi prinsip ini, tetapi bertentangan dengan 2 jaminan Perdana Menteri. Pertama, menghapuskan; kedua, menjadikan negara ini lebih demokratik. Jadi saya mau penjelasan dan pengakuan kerajaan bahawa akan menghentikan tindakan-tindakan mengganas terhadap suara mutlak rakyat, menegur kerajaan. Ya. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Muhammad Matang Pauh. Saya merasa Ketua hari ini kerana pendengar yang Muhammad Matang Pauh menguji sendiri hasrat yang Muhammad Perdana Menteri untuk menghapuskan. Memang sudah dikomitkan oleh Muhammad Perdana Menteri, berkali-kali kita mendengar. Tapi dalam masa yang sama yang Muhammad, saya mengharapkan agar Muhammad juga appreciate dengan izin keadaan yang kita hadapi masa ini. Apa yang berlaku masa ini ialah
proses untuk menghasilkan satu undang-undang baru untuk mengganti, sama ada mengganti ataupun menjadi satu undang-undang yang boleh seiring dengan Akta Hasutan itu sendiri. Kalau kita memperbaikinya, itu akan menjadi satu proses yang dalam masa ini memang dalam proses untuk dipindah dan juga digubal satu undang-undang baru. Selain daripada itu juga Yang Berhormat, tadi Yang Berhormat menyentuh mengenai kenapa akta ini masih berkuat kuasa, sebab kita tidak ada mempunyai akta lain untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan kesalahan yang mempunyai kecenderungan untuk menghasut. Jadi sebab itu kita hanya bergantung kepada akta ini. Selain daripada itu juga kita tidak mempunyai, kita mengamalkan sistem separation of powers dengan izin. Jadi kita tidak mengambil we don't step into the others punya shoes, di mana mereka dengan izin. Mereka yang tanggungjawab adalah Jabatan Peguam Negara yang mempunyai kuasa di bawah perlembagaan persekutuan untuk mendakwa dan juga menarik balik. Jadi kita sebagai kerajaan, sebagai eksekutif, kita tidak masuk campur dalam hal ini. Jadi sekarang ini akta yang ada yang berkuasa hanya Akta Hasutan. Jadi sementara itu, itulah yang boleh kita lakukan. Sementara kita menghasilkan satu undang-undang baru ataupun akta baru untuk digantikan sebagai undang-undang yang boleh mengambil alih kes-kes yang mempunyai kecenderungan untuk menghasut. Sekian, terima kasih.